Dan yang paling penting sekali, orang cakap mencipta nama di dalam industri ini. Dan untuk Azifah, apa yang awak harapkan daripada ibu anda sendiri sebagai seorang manager? Anak dia manage macam mana? Mak saya, okay, first of all, I memang tahu Mak Azifah knows me the best. Yes. So, I boleh just shut off my brain and trust her 100%. Wow.